Yang ni sebutan 46 huruf. Boleh Nurul Syamimi sang? Baik, Sensei. Okey, cuba sebutkan sekali lagi boleh? Cuba sebut. A, Lagi ke doktor? I, I, U, E, O. O, Ka, Kaki, ku, ke, ko. okey, Sa, Sashi, su, se, so. okey, Ta, Ta, chi, chu, chu. Ta, Ci, chi, tsu. Ta, chi, tsu, te, to. okey, Na, Na, ni, ni. okey, Na, ni, nu, ne, no. okey, Ha, Ha, hi, tak pasti Fu. yang Yang ni Fu, fu, F-U, Fu. fu. Right. Ha, hi, fu, fe, he, ho. Okey, Ma, Ma, mi, mu, mi, mo. okey, Ya, Ya, yu, yo. okey, Ra, Ra, ri, ru, re, ro. okey, Wa. Wa, wo. Right, last sekali huruf. Tak pasti doktor. Huruf N. N. Tapi kita tak sebut N, kita sebut N. N. Oh, Eh? baik. Okey. Ha. Hai, arigatou gozaimasu. Okey, ni Nurul Syamimi, lepas ni Faiz pula lah. Okey. Yang lain boleh ingat Oboy Maska? Fernando Sang. Ada Fernando Sang? Fernando Gabriel Faber Sang. Ada? 4 jam ni. Alright. Okey. Ada soalan tak kat sini? Sheet semua. Yang kita dah buat minggu lepas ni. Tak ada Okey, jadi hari ni kyo desu ne. Chato ni Chato sang to Chato yong. Suzuki Masho. Kita akan buat chat yang kedua, tiga dan keempat. Ini chat 1. Chat ichi desu. Okey. Kita tengok chat 2. Chat ni desu. Okey, chat ni. Okey, kita minta seorang tengok sini. Wi Mau Hin sang. Wi sang. Ada? Yes. Alright, tengok chat 2. Okey, hiragana chat 2. Okey, dalam chat yang kedua ni kalau sensei tutup dua titik ni huruf apa Ka. Ka bawah dia? Ki, ku, ke, ko. Yes, ka ki ku ke ko. Okey, yang ni sebelah dia? Sa, shi, su, se, so. Okey, betul. Sa shi su se so. Okey, tutup yang baris ketiga pula. Ta, chi, tsu, te, to. Okey, betul. Ta chi tsu te to. Okey, last one. Kalau tutup yang ni? Ta, hi, fu, he, ho. Ai, tadashi desu ne. Ha hi fu he ho. Yang ni pun samalah. Kalau bulat ni sensei buang, sama juga. Ha hi fu he ho. Arigatou gozaimasu. Wisa. Okey, jadi dalam chat tu ni kita cuma gunakan 4 baris. Yon retsu. Tsukaimasu. Yon retsu. Kita gunakan 4 baris. Dekat mana baris tu? Kita tengok chat yang pertama. Okey, saya clearkan dulu. Tengok chat yang pertama ni, baris yang mana? Yang ni. Baris ka, sa, ta, na tak ada, ha. Boleh? Mau cerita saya ulang. Untuk chat yang kedua ni, kita gunakan 4 baris. Yon retsu tsukaimasu. Yon retsu. Okey, mana dia? Okey, baris ka ke bawah. Ka kiku keko. Sa shisu seso. Ta chitsu teto. Ha hifu heho. Hai, oboite kudasai. Tolong ingat. Oboite kudasai. Okey. Jadi kita dah tahu dah formula dah dekat mana, kan? Okey. Jadi kita cuma buat tambahan saja 2 titik. 2 titik. Letakkan belah atas kanan ni 2 titik. Okey. Kalau kita tambahkan 2 titik, macam mana nak sebut ni? Muhammad Idham. Ada Idham sang? Ada. Kalau 2 titik kita tambahkan, dia punya sebutan dia jadi apa agak-agak? Ga. Okey, tadi K kita tukar kepada G lah.
K change to G. Okay, jadi sebutan dia gak. Gak. Okay, bawah dia yang ni ki ten bunyi dia apa? Idgham Sam? Gi. Ki. Okay, bawah dia. Gu. Yang ketiga, empat. Ke. Yang last ni Go. gok. Ga, gi, gu, ge, gok. Okay, yang lain boleh tengok ga, gi, gu, ge, go. Okay, contoh sebutan kita ada perkataan nihongo, betul? Nihongo. Apa maksud perkataan nihongo? Idgham Sam. Tahu nihongo? Nihongo. Go ni adalah bahasa lah. Nihon Jepun. Go ni bahasa Jepun. Satu lagi kita akan belajar nombor lepas ni. Ichi, ni, san, yon, go. Go adalah 5 juga. Okay. Okay, next. Sa ten pula. Okay, sa ten. Okay, go ja zuan sang. Go sang. Hai. Okay, yang ni sa tambahkan 2 titik. Sebutan dia jadi apa? Za. Ji. Zi. Ze. Zo. Yes, S change to Z. S change to Z. Jadi yang ni jadi za. Za. Okay, bawah dia apa? Ji. Okay, yang ni tak ada Z. This one pronounce is J-I. Boleh? Go sang. Za ji. Za ji. Yang ni normal lah. Zu. Ze. Zo. Sekali lagi, go sang. Mochido. Za. Ji. Zu. Ze. Zo. Hai, arigatou gozaimasu. Za ji zu ze zo. Okay, next. Ta ten pula. Okay, ta ten. Kita minta seorang Azizah sang. Nur Azizah ada? Okay, ta kita tambahkan 2 titik, bunyi dia jadi apa? Tahu? Tak tahu? Tak tahu. Not sure. Okay, yang ni kita tambahkan T jadi D Denmark. Jadi sebutan jadi apa? Ta ten jadi da. Boleh Azizah sang? Da. Okay, da. Okay, bawah dia D. tak boleh D. Yang ni dia sama. Sebutan dia JI juga. G. Da G. Okay, bawah G Du. tak boleh juga do. Yang ni DZU. Oh. Z. Cuba sebut. Z. Z. Okay, yang ni normal lah. Ten jadi dia. Z. De. De. Oh, D. Yang ni normal De. Okay. To ten jadi apa? Do. Do. Okay, sebut sekali lagi. Baris da ke bawah. Da. Ji. Zu. Ze. Do. Hai, da ji zi de do. Hai, boleh Yang lain? Okey. Ada soalan tak kat sini? Sheet semua dari mas kak? Okey, Syam kata okey. Sensei ada soalan pula kat sini. Kalau awak tak soal sensei soal awak boleh. Okey, Muhammad Firdaus ada? Firdaus tak? Ada Firdaus? Saya. Okey, Firdaus. Sensei ada satu soalan. Gimon dengan Arimas. Gimon. Ada satu persoalan. Sheet semua. Okey, kalau kita sebut yang ni G dengan G yang ni kan? Kan ada 2 sebutan yang sama kan? Ya. Agak-agak kita mana satu kita nak guna ni? Sebutan sama. Huruf yang mana kita nak gunakan? Contoh ada satu perkataan jikang. Jikang. Ataupun ichiji, niji. Masa kita akan belajar nanti sanji. Agak-agak awak huruf yang mana kita nak gunakan? Migi desu ka? Hidari desu ka? Yang kanan ke yang kiri? Firdaus. Digi. Migi. Migi. Kenapa awak jawab migi kanan? Ada tak jawapan?
Kenapa jawab yang ni? Ada jawapan Firdaus? Tak ada doktor. Sebab ada, saya pun ya, tak ada. Tapi tahulah jawapan dia kanan. Kenapa Memang tahulah jawapan dia. Ataupun awak teka. Saya teka dah cari kat Google tak jumpa. Pandai. Dia kalau test online ni lah kan, Google tu memang pembantu kita lah. Okey. Okey. Kita gunakan G yang kanan ni, Wiki. Yang G yang ni, kita boleh abaikan. Boleh abaikan. Tapi jangan buang lah. Kerana apa? Dalam berjuta-juta perkataan, G yang satu ni, cuma ada satu saja perkataan yang digunakan. Satu perkataan, Chizu. Yang lain gunakan G yang ni. Jadi penggunaan dia paling banyak 99.9% lah. Kita gunakan G yang kanan. Itu sebab dia. Firdaus boleh? Boleh doktor. Tapi jangan buang lah G yang Chi Tenten ni. Jangan buang. Dia dalam chat digunakan. Okey, yang terakhir, 2 titik. Yang terakhir, 2 titik. H kan, ha, kita tukar sebutan jadi apa? Kita minta seorang, Zaid sang. Ada Zaid? Baik, Sensei. Okay, H tukar pada huruf apa? B. Okay, B, ball. Okay, kalau ini sebutan dia, ha tenten jadi? Ba. Ba, Okay, bawah dia? B. B, okay, bawah dia? U. Okay, next. Be. Last one. Bo. Bo, babi, bu, be, bo. Babi, bu, be, bo. Ini saja 4 baris. Ga, gi, gu, ge, go. Za, ji, zu, ze, zo. Da, ji, zi, de, do. Ba, bi, bu, be, bo. Dan satu, yang ni kita tambahkan maruk. Maruk apa? Maksudnya bulat. Maruk. Maruk. Pernah tengok hage maruk tak? Pernah tengok hage maruk? Zaid sang? Pernah, Sensei. Apa maksud hage maruk? Tahu tak? Memang nama budak tu hage, kan? Kepala dia bulat. Ya, hage. Hage ni botak. Macam silsilah dah botak sikit. Hage ni botak. Maruk tu bulat lah. Kepala dia kan bulat dan botak. Hage maruk. Okay, jadi maruk ni bulat. Okay, sekarang ni Zaid, kalau kita tambahkan bulat, Jadi P. okay, H tukar kepada P lah. H change to P. P. Pineapple. P. Okay, jadi pronounce is pa. Okay, bawah dia. P. P, okay, next. U. Next. Pe. Bo. Po. Pa, pi, pu, pe, po. Okay, desu ka? Boleh? Baik. Okay, Faiz, ada Faiz yang kali pertama masuk kelas sini. Faiz, tadi mana? Faiz? Ya, doktor. Boleh ikut tak? Boleh, doktor. Boleh cuma awak ni dekat mana tu? Awak kat rumah ke dekat hostel ni? Melaka. Kat Melaka. Dekat hostel ke? Rumah sewa. Rumah sewa, okey. Okey. Jadi kena tengok baliklah chart 1 ya. Okey, chart 1 ni kena tengok balik. Okey. Kita gunakan baris kasataha. Okey. Ada soalan tak dekat sini? Untuk chart tu. Hiragana chart tu. Ada soalan? Tak ada. Kelas ni baguslah, tak ada soalan. Okey. Kalau tak ada, saya tanyalah. Saya suka tanya. Okey. Apa saya tanya ni? Okey. Yi Chin sang. Ada? Yi Chin sang? Okey. Doshite hiragana chato ni sang yong o benkyou shimasu ka? Kenapa kita nak belajar selain daripada 46 ni, chart yang kedua? Lepas tu chart ketiga dan keempat. Tahu tak? Hi sang.
Sebab ada banyak word tak boleh dipakai daripada 46 perkataan tu. Betul. Kalau words perkataan kan kita gunakan tak cukup lah. Contoh Nihongo tadi tak ada go kan. Banyak Ichiji tak ada. Jadi 46 ni masih tak mencukupi untuk kita gunakan membuat perkataan. Betul. Satu lagi kita sebenarnya Hisang kita nak tambahkan pronunciation. Dia huruf-huruf yang sama cuma tambahkan saja untuk tambahkan sebutan. Pronunciation. Jadi bila ada sebutan dan penambahan kosakata lah. Ai arigatou gozaimasu. Yichin-san. Okey, kalau dah boleh ingat chat 2, okey sekarang kita pergi chat 3. Chat 3, okay, chato-san desu ne. Chato-san desu. Okey, tengok betul-betul chato-san ni. Tengok betul-betul chato-san ni apa yang kita guna pakai dalam chat ketiga ni. Apa yang kita guna pakai? Donnaji o tsukaimasu ka? Donnaji o tsukaimasu ka? Okey, Nurul Syahira-san. Ada Nurul Syahira. Hi Sensei. Okey, tengok betul-betul chat 3 ni. Apa yang kita guna pakai dalam chat yang ketiga ni? Ada ya, you dan yo. Okey, kita gunakan ya, you dan yo. Betul saiz dia kecil sikit lah. Ya, you dan yo. Kesemua ni. Dalam chat ni kita ada ya, you, yo. Dekat mana kedudukan dia? Tengok chat yang pertama ni sama je. Dekat sini. Sekarang ni kita pergi chat 3. Kita gunakan ya, you dengan yo. Tapi saiz dia kecil lah. Okey, saiz dia macam mana? Okey, saya terangkan Saiz dia, contoh kita ada satu kotak besar ni, kita bahagikan 4. Kita bagikan 4 tempat. Ya, you, yo ni kita buat kat bahagian yang kecil sini saja. Boleh? Saya ulang balik. Saya ulang balik. Macam mana saiz yang kecil ni? Macam mana saiz yang kecil ni? Saiz yang kecil ni kita dapat daripada satu kotak besar ni, kita pecahkan kepada 4, divide 4. Okey. Jadi kedudukan dia kat sini. Boleh Syaira-san? Hi Boleh? Sensei. Okey. Ya, you, yo kecil saja dan kita gabungkan dengan huruf apa? Kita gabungkan dengan huruf apa? Syaira-san. Ini huruf apa ni? Dengan ki, Okey, next. shi, Okey, sebelah dia. chi, Okey, next. ni, Okey, lagi sekali tu. hi, Okey, satu lagi. mi, Okey, last kat sini. ri. Ri. Kita ada 7 huruf. Kita gabungkan dengan 7 huruf. Ki, shi, chi, ni, hi, mi, ri. Boleh ingat? Ki, shi, chi, ni, hi, mi, ri. Kalau suruh ingat memang susah nak ingat. Tapi tak apa. Kita tengok dekat chat. Chat yang pertama ni penting. Okey, dekat mana? Ulang sekali lagi. Dekat mana? Syahira-san, huruf? Yang ni. Ki, shi, chi, Chi, ni, hi, mi, ri. Awak highlightkan kat sini. Boleh? Okey. Boleh? Highlightkan yang sini je. 7 huruf. Ki, shi, chi, ni, hi, mi, ri. Dekat situ. Jadi tak adalah nak ingat sangat kan. Kalau kita chat ni kita senang ingat. Okey, jadi gabungkan dengan ya kecil, you kecil, yo kecil. Jadi dah dapat formulir dia. Dekat sini. Okey, jadi kita nak tanya seorang lagi. Okey, Wan Amirul Zikri-san. Amirul-san. Hai Sensei. Okey, sekarang ni kita gabungkan ki dengan ya. Sebutan jadi apa? Kia. Hai, K-Y-A Kia. Kia.
Dia bukan ki panjang kan? Ki tu pendek jadi kia. Okay, ki you, Q, Q, yes, Q. Ki yo, Q, kyo, kia, Q, kyo. Sekali lagi. Kia, Q, Q. Hai, kia, Q, kyo. Ada tak contoh sebutan kia, Q, kyo? Contoh nanti kita belajar hari ini kita ada kyo, tapi dia ada panjang sikit lah kat belakang dia. Kyo, eh, Ah, banyak nanti perkataan-perkataan kita gunakan. Okey, she dengan dia. Macam mana ya she dengan dia? Sebutan dia jadi Amirul? Sha, Okey, dia bukan jadi Sha, dia akan jadi Sha, S-H-A, Sha. Okey, she, you, Shu, shu, she dengan yo jadi Sho, sho, sho. Sha, shu, sho. Sekali lagi, Amirul Sam. Sha, Shu, Sho. Hai, arigatou gozaimasu. Okay, next kita minta Wan Zuhaida-san. Ada Wan Zuhaida-san? はい、先生。 Okay, Chi dengan Ya. じゃあ、 Okay, C-H-A, Cha. はい、 Okay, bukan Chia, Cha. Okay, Chi dengan You. チュー、 Chu. Okay, Chi dengan Yo. チェ、チョ、 Che tak ada. チェ、 Cho. チョ、 Jadi sebutkan sekali lagi. チャー、チュー、チョ。 Cha Chu Cho. Awak pernah minum Ocha tak? Pernah? Pernah. Apa maksud Ocha? Teh. Teh lah. Teh Jepun tu. Teh hijau. Hai. Ocha. Green tea lah. Kalau teh jadi kocha. Ocha is Kocha. tea lah. Teh. Tapi kalau ocha, green tea lah. Alright. はい。 Okay, ni dengan dia pula. Kalau ni dengan dia, Zuhaida sang. Oh. にゃ、 Nia, にゃ、 Ni dengan dia, jadi nia. Okay, ni dengan you. にゅ、 New. Okay, ni dengan yo. にょ、 Nyo. Nyo. Nia, new, nyo. Sebut sekali lagi. にゃ、にゅ、にょ。 Hai, arigatou gozaimasu. Okay, next kita pergi Eng Wei Ji sang. Wei Ji sang. Ada? Eng sang. Cuba mikrofon pakai handphone Boleh dengar? Eng Wei Ji sang. Ya. Okay, sebutkan he dengan dia pronunciation. Kia, Hia, yes, hia. He dengan you. Hugh, Hugh. Okay, he dengan yo. Hyo, Hyo. Alright. Sekali lagi sebut. Hia, Hugh, Hyo, Alright, hia, hiu, hyo. Okay, next. Mi dengan dia pula. Eng sang. Mi Naya, Alright, Mia. Mia, Mia. Okay, mi, you. Mio, Miu. Oh, Miu. Mio, Okay, mi dengan yo. Mio, Mio. Mia, miu, mio. Sekali lagi. Eng sang. Mia, Mio, Mio, Alright, mia, miu, mio. Okay, last one lah. Ri dengan dia. Ria, Okay, Ria. Okay, Ri dengan you. Liu, Liu, Ryu. Okay, Ri dengan yo. Liu, Ryo. Ria, Ryu, Ryo. Sekali lagi, Eng sang. Ria, Liu, Liu. Hai, Ria, Ryu, Ryo. Arigatou gozaimasu. Boleh sebut tak stage yang ketiga ni? Chato sang. Jadi dekat mana formula dia? Kita ambil ki, shi, chi, ni, hi, mi, ri gabungkan dengan ya, yu, yo. Jadi kia, kyu, kyo. Sha, shu, sho. Cha, chu, cho. Nia, niu, nyo. Hia, hiu, hyo. Mia, miu, mio. Ria, riu, ryo. Boleh? Jadi ini formula yang nombor 3. Ada soalan? Shoot semua. Tak ada? Tak ada juga? Kalau tak ada, saya tanya ni.
Siapa Sensei nak tanya ni? Okey, Sensei nak tanya Amar sah. Amar. Hai. Okey, Amar. Okey. Jadi formula dia tadi apa dia? 7 huruf yang besar ni? Boleh bacakan balik? Untuk cat yang ketiga ni. Kita gabungkan yang mana? Amar? Ki, shi, shi, ni, ji, ni, ri. Okey, gabungkan dengan Ya, yu, yo. okey dengan ya, yu, yo. Ini formula yang nombor 3 cat nombor 3. Okey. Kalau katalah kan A ni kita buatkan 2 titik bukan titik. Kan kita gabungkan. K kita gabungkan A kecil ada tak? Kan contohlah kita gabungkan kan K dengan A kecil. Agak-agak awak ada tak adanya bacaan dia? Tak ada. Kan? Tak ada. Jadi dalam tu tak ada formula ni lah. Ki gabungan dengan I kecil. Tak ada. Dalam bahasa Jepun. Jadi cat yang ketiga ni cuma yang kecil ada ya, yu, yo saja. Itu formula dia. Okey? Boleh Amar-san? Hai. Okey Okey. Okey, yang terakhir Amar. Yang terakhir. Kita pergi cat yang keempat. Cat yang keempat. Okay, tengok balik cat yang keempat ni. Apa kita buat cat yang keempat ni? Boleh share tak Amar? Cat yang keempat ni agak-agak kita buat apa ni? Dia tukar jadi Tukar jadi apa? macam kalau kiak jadi kiak. Tadi ki dengan ya kan? Ki dengan jadi kia kan? Sekarang ni dia cuma tambahkan 2 titik lagi. Maksudnya yang ni dia satu package lah. Dia ada gabung ya, yu, yo dan dia ada tambah 2 titik. Amar boleh? Sama kan? Hi dengan ya tambah 2 titik. Hi dengan ya tambah 2 titik. Formula dia kat sini lah. Dia tak ada formula dekat chat 1 tu. Dia formula dia kat sini. Daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huruf ni, kita cuma gunakan 3 huruf saja. Huruf apa? Boleh kenal pasti tak huruf apa yang kita gunakan? Amar. Kita gunakan 3 huruf. Ki, shi dengan hi saja. Ki, shi dengan hi saja. Jadi, Sensei highlightkan kat sini. Kita gunakan baris mana? Baris yang ni. Ki, shi dengan hi saja. Jadi, yang ni kita tak pakai dah. Yang ni kita tak pakai dah. Dan kita tambahkan 2 titik. 2 titik kat sini. 2 titik. 2 titik. Dan satu maruk lah. Satu bulat kat sini. Okey, jadi ki dengan dia jadi kia. Okey, gi dengan dia bunyi dia apa? Kita tanya seorang lagi. Itu Wong Zu Huan sang. Wong sang. Hai. Okey, gi dengan dia pronounce Kia. Gia. Ya. Gia. Okey, gi dengan you. Giu. Giu. Okey, next. Gi dengan yo. Gio. Gyo. Gia, giu, gyo. Sekali lagi, moichido, Guang sang. Gia. Giu. Gio. Alright. Okay, next. Ji dengan ya. Macam mana nak sebut Guang sang?
Kia. Dia bukan Jia, dia jadi JYA ataupun Jia. JA saja. Ja Ja. Okey, G dengan U. Ju. Ju. Okey, G dengan Yo. Jio. Jo Ja, Ju, Jo. Sekali lagi, Wong Sang. Jia. Ju. Jo. Hai, arigatou gozaimasu. Okay, Hai. next. Kita minta seorang lagi. Fairuz Han. Ada Fairuz. Ada. Ada Okay, B dengan Ya. Macam mana nak sebut ni? Bia. Okay, BYA lah. Bia. Okay, BU. Biu. Biu. Okay, last one. B dengan Yo. Bio. Hai. Bia, Biu, Bio. Sekali lagi. Mochido. Bia. Biu. Bio. Hai. Arigatou gozaimasu. Bia, Biu, Bio. Okay, Fairuz. Maru pula, bulat. Macam mana nak sebut ni? Hi maru jadi P. P dengan dia jadi Pia. Pia Pia. Yes. Pia. Okay. P dengan U. Piu. Piu. Okay. Last one. P dengan Yo. Pio. Pio. Pia. Piu. Pio. Sekali lagi. Amar Sang. Fairuz Sang. Piu. Pio. Pia. Piu. Pio. Arigatou gozaimasu. Jadi inilah sebutan-sebutan dalam tulisan hiragana. Cat kelima tak ada dah. Dia ada 4 cat saja. Saya ulang balik. Cat Ichi 46 huruf. Cat Ni tambahkan Tenten dan Maru pada baris Ka Sa Ta Ha. Okay, next. Cat yang ketiga. Cat yang ketiga. Kita gunakan 7 huruf Ki Shi Chi Ni Hi Miri dan kita gabung dengan Ya Yu Yo. 7 gabungkan dengan Ya Yu Yo. Dan yang keempat kita gunakan Ki Shi dengan Hi dan tambahkan Tenten dan Maru. Satu package lah. 3 huruf saja. Hai. Shitsmon. Ada soalan? Jadi kita dah boleh sebut keseluruhan perkataan dalam bahasa Jepun. Kita dah boleh sebut dah keseluruhan sebutan dalam bahasa Jepun. Hiragana. Boleh? Nur Syazwani Sang? Boleh. Boleh Okey, boleh. Kalau boleh, okey, Sensei bagi masa dalam 3 minit. San pun. San pun 3 minit. Tengok balik. Kalau awak dah print lagi cantik lah. Kalau dah print lagi cantik lah. Tengok keempat-empat cat ni. Cat pertama, cat kedua, 3 dan 4. 3 minit. Lepas ni kita akan buat latihan sikit. Boleh? 4 minit. 4分あげます。4分あげます。OK? はい、4分見てください。
Hai, Suzuki Masyok. Okey, boleh kita sambung? Okay. Okey. Jadi sebelum kita mulakan, kita minta seorang keterangkan baliklah. Kita minta seorang Amirul Syafiq sang. Amirul Syafiq sang ada? Hai. Okey, macam ni kita nak dapatkan cat yang kedua ni? Macam ni kita dapat cat yang kedua ni? Dia ada yang 2 garis tu. Dua Ten-ten. titik lah. Ten-ten 2 titik lah. Dekat huruf A ni, Amirul? Ya. Huruf apa tu? Apa yang mana? Yang stage yang kedua ni, cat yang kedua ni, huruf apa yang kita gunakan? Oh, ga, sa, ta, ha. 4 tu. 4 baris ka, sa, ta, ha. Betul. Kita gunakan baris ka, sa, ta, ha. Okey, itu untuk cat yang kedua. Okey, cat yang ketiga? Cat yang ketiga? Dia guna ya, yu, yok. Okey, ya, yu, yok. Kita gabungkan 7 huruf. Huruf apa tu? Ga, sa, ha. Salah. Itu yang kedua. Kita guna yang ni kat sini. 7 huruf ni. Huruf apa tu? Oh, ki, si, ci, ni, hi, mi, ri. Okey, betul. Gabungkan dengan ya, yu, yok. Okey, yang terakhir? Amirul? Stage yang keempat ni kita buat apa? Dia gabungkan yang ga tu dengan ya. Okey, dia gabungkan yang kita gunakan gi, ji dengan bi lah. Kita gunakan 3 huruf. Ki, shi dengan hi, gabungkan ya, yu, yok dan ada 2 titik lah, ten-ten. Okey. Arigatou gozaimasu. Okey, sekarang ni tugasan kita, kita nak membaca lah. Kita nak membaca. Dah boleh tahu sebutan dan. Tulis belum lagi. Next week kita akan belajar tulis. Okey, minggu ni kita nak buat sebutan saja. Okey, kita minta seorang. Li Hao Tian sang. Li sang. Baik, Sensei. Okey, bacakan yang pertama ni. Kono mi mite. Yang ni ki dengan yo Mite kecil ku. yang atas title tu. Yang atas. Title. Title. Yang ni kecil Ki Ya, dengan yo apa? Kyoshitsu. Kyoshitsu. Yang ni ki dengan yo kecil jadi panjangkan ada u. Kyoshitsu. Sebut lagi. Kyoshitsu. Okey, Kyoshitsu maksud dia classroom lah, kelas. Yang ni huruf apa? No. No is partikel, penyambung ayat. Okey, ada huruf yang ketiga. Perkataan yang ketiga ni. Koto. Ba. Ha ten-ten jadi ba. Kotoba. Kyoshitsu no kotoba. Kotoba apa? Kotoba is perkataan words. Classroom words. Jadi kalau tengok dia arahan dalam kelas lah. Perkataan dalam kelas. Kyoshitsu no kotoba. Okay. Ichi yang pertama, Lisang. Tolong baca. Ichi. Mi dengan te. Mite. Mite. Ku. Yang ni. Ku. Ta ten-ten. Da. Okay. Sa dengan i. Kudasai. Mite kudasai. Mite kudasai. Mite kudasai. Mite kudasai. Apa maksud mite kudasai? Look at here. Look at here lah. Mite is tengok lah. Kudasai is please. Please look. Mite kudasai. Ini arahan mite kudasai. Okay, ni Lisang nombor 2 tolong baca. Taite kudasai. Kite kudasai. Yang ni ki. Kite kudasai. Kite kudasai. Kite kudasai. Dia ada panjang lah. Ada double e. Kite
kudasai. Kudasai samalah please. Kite apa? What is kite? Listen. Listen. Please listen. Please listen. Tolong dengar. Kite kudasai. Alright, number 3, Sanbang. Yonde. Kudasai. Yonde kudasai. Yonde kudasai. Yang ni kita belajar tadi. Te, ten jadi de. Yonde kudasai. Yonde kudasai. Apa maksud yonde kudasai? Don't know. Yonde is please read. Tolong baca. Oh, okay. Yonde kudasai. Okay. Number 4, Yonbang. Kaite kudasai. Tadi ki, sekarang ni ka. Kaite kudasai. Kaite kudasai. What is kaite kudasai? Shiranai. Shirimasen. Shiranai. Okay. Kaite. Please write. Please write. Okay. Tolong tulis. Please. Kaite kudasai. Kaite kudasai. Okay. Number 5, Gobang. Kore wa. Kore wa. This one, This one small tsu. Small tsu. Tsu yang kecil tadi kita tak belajar kita belajar ya yu yang kecil. Sekarang ni ada kata small tsu. Okay, bila ada jumpa small tsu ni tak perlu sebut tsu. Kita cuma doublekan je. E dengan T doublekan. I T T E. Doublekan T. Itte. Boleh, Lisa? Itte kudasai. Itte kudasai. Itte kudasai. What is itte kudasai? Please speak. Tolong cakap. Please speak. Itte kudasai. Okay, number 6. Rokubang. Ta. Ta dengan te. Jadi semua. Tate. Tate. Doublekan T ya. Tate kudasai. Tate kudasai. Tate kudasai is please stand up. Tate berdiri. Tolong berdiri. Tate kudasai. Okay, number 7, Nanabang. Suwate. Suwate kudasai. Wate. Suwate kudasai. Doublekan T ya. Suwate kudasai. Suwate kudasai. Please sit. Tolong duduk. Suwate kudasai. Boleh? Hai. Hai, arigatou gozaimasu. Okey, kita minta seorang ulang lagi. Kita minta siapa lagi yang saya belum sebut ni? Ramai lagi kan? Imran Sang, ada Imran? Imran Sang? Ada, tak ada Imran. Sebutkan yang pertama ni, apa dia? Arahan yang pertama? Gi ya. Gyo. Yang pertama. Nombor pertama. Pertama. Mite kudasai. Hai, mite kudasai. Yang kedua? Kite kudasai. Kite kudasai. Nombor 3, Sanbang. Yonde kudasai. Okey, yang keempat, Yonbang. Kaite kudasai. Hai, Go nombor 5. Ite kudasai. Hai, Roku nombor 6. Tate kudasai. Okey, nombor 7. Sowate kudasai. Suwate kudasai. Arigatou gozaimasu. Ini antara arahan ada 7 arahan. Mite kudasai. Tolong lihat. Kite kudasai. Tolong dengar. Yonde kudasai. Tolong baca. Kaite kudasai. Tolong tulis. Itte kudasai. Tolong sebut. Tolong cakap. Tate kudasai. Tolong diri. Suwate kudasai. Ini yang biasalah. Yang general lah. Saya akan gunakan dalam kelas nanti. Kalau kita ada physical class nanti insyaAllah.
Minggu ni Mandarin dia cuba buat. Saya tengok dulu keadaan Mandarin kelas macam mana. Dia dah guna untuk FPTT kot. FK, EKK belum lagi lah. Mungkin minggu ketiga, paling cepat pun minggu ketiga atau keempat. Minggu keempat lah kita akan try buat physical class lah. Ada masalah tak kalau kita nak buat ni face to face kelas ni? Doktor, saya ada Ya. masalah. Siapa tu? Saya tak ada, saya Syamimi. Syamimi. Ada masalah? Saya tak ada dapat rumah saya buka asrama. Rumah Tak apa. Nanti awak beritahu saya lah apa masalah awak. Yang lain? Selain daripada Nurul Syamimi? Ada masalah tak kalau kita nak buat physical kelas face to face? Tak apa. Yang ni saya cuma buat survey dululah. Okay. Alright. Kelas yang lain pun belum mula lagi physical ni. Pasal kita janji awal-awal SEM ni kita mulakan online dulu. Alright. Okay. Ada tak lain untuk Kyoshitsu no Kotoba? Yang 7 ni asas lah. Dia banyak. Tolong apa lagi kan? Tolong apa? Ada yang tahu tak? Wan Amirul Zikri. Ada Wan Amirul? Selain daripada arahan ni, ada tak arahan yang awak tahu? Tolong apa lagi? Tak tahulah sensei. Tak tahulah Okey, cukuplah 7 ni kita ingat dulu Mite kudasai. Okey, Wan Amirul, kalau tolong tulis apa? Please write, tolong tulis. Kaite kudasai. Okey, kalau tolong dengar? Kiite kudasai. Okey, tolong lihat? Mite kudasai. Okey, tolong cakap? Ite kudasai. Hai, tolong duduk. Suwate kudasai. Tolong baca? Yonde kudasai. Hai, tolong berdiri. Tatte kudasai. Okey, kalau tolong senyap? Tak tahu. Shizuka ni shite kudasai. Shizuka. Shizuka tu senyap kan? Kawan Nobita Shizuka kan? Shizuka tu senyap Shizuka shite kudasai. Tapi jarang kan minta tolong senyap. Kalau peksa je tolong senyap kan? Okey, dalam kelas ni kan kalau tu senyap kan semua senyap dah ni. Okey, ini untuk slide yang ni. Sebelum terakhir ni kita ada slide yang kedua. Tengok, boleh baca tak? Boleh baca. Yang ni tadi tamalah title dia. Kyoshitsu no Kotoba. Kyoshitsu no Kotoba. Kataan dalam kelas. Okey, cuba baca. Ichi, ni, sang, yon, go, roku, nana. Ada 7. Boleh baca tak? Sensei bagi masa lah. Awak tengok. Sensei bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 soalan ni. Kita minta 1 sampai 4. Kita minta Syahrin Hakimi. Boleh 1 sampai 4. Syahrin Hakimi. Okey. 5 sampai 7 kita minta Chua Chun Fei sang. Chua sang. Boleh? Ada Chua? Boleh Boleh. Alright. Chua 5, 6, 7 Alright. Okey, saya bagi 2 minit. Sure. Hajime
Okey, Syahrin dah boleh baca dah yang pertama. Hajimemasho. Hai, Hajime Masho. Yang ni yo kecil She dengan yo kita belajar tadi kan. She dengan yo kecil jadi sho Ada u panjang tu Kalau ada huruf u di ujung maksudnya panjangkan saja Tak perlu sebut Hajime Masho u, tak perlu Panjang saja. Hajime Masho. Betul Okey, apa maksud Hajime Masho? Hajime biasanya saya akan sebut dalam kelas nanti. Sebelum mula kelas kan saya sebut Hajime Masho. Let's start. Mari kita mulakan. Hajime Masho. Boleh? Okay, yang kedua, Syahrin Sam, boleh baca? Owarimasho. Alright, tadi Hajime start. Sekarang ni Owari. Owari ini finish, tamat. Owari Masho. Owari Masho. Let's finish. Mari kita tamatkan. Owari Masho. Alright. Yang ketiga, Sanbang. Yasumimasho. Okey, yang ayat yang ketiga ni adalah Yasumi. Yasumi ni rehat. Yasumi Masho. Let's break. Let's rest. Kita jom kita rehat. Yasumi Masho. Yang ni biasa saya akan gunakan dalam kelas. Tapi Yasumi Masho ni saya tak gunalah. Pasal apa? Kita pendekkan kita punya kelas. Jadi tak perlu rehat lah. Yang pertama, Hajime Masho. Let's start. Wari Masho. Let's finish. Yasumi Masho. Let's rest. Rehat. Okay, nombor 4. Yonbang. Syahrin Sang. Wakarimasuka. Okay, kalau tengok huruf dia Wakarimasuka. Tapi sebutan dia Wakarimaska. Boleh Syahrin Sang sebut? Wakarimaska. SU kan. SU tu awak silentkan U lah. Tak perlu sebut. Wakarimasu tak boleh. Wakarimaska. Wakarimaska. Maksud Wakarimaska? Adakah anda faham? Ya, adakah anda faham? Wakarimaska? Faham tak? Kalau faham, Syahrin? Kalau faham, hai. Tak tahu lah Sensei. Hai wakarimasu. Hai wakarimasu. Awak repeat balik. Wakarimasu ka. Ka ni adalah soalan. Dia tak ada question mark. Bila nampak ada huruf ka di hujung, dia adalah question. Wakarimasu ka. Faham tak? Kalau yes, hai wakarimasu. Sebut sekali, Syahrin. Wakarimasu ka? Hai wakarimasu. Okey, kalau tak faham? No. Dia ada I panjang. I ye. Oh. Ie wakarimasu. Sen. Wakarimasen. Dia beza. Kalau yes, hai wakarimasu. Kalau no, iye wakarimasen. Kalau masen tu negatif lah. Iye wakarimasen. Boleh Okey, ulang balik 1 sampai 4. Syahrin Sang, mau ichido. Hajimemasho. Ni yang kedua. Owarimashou. Alright, Sang nombor 3. Yasumemashou. Alright, Yong nombor 4. Wakarimasu ka? Yes. Hai. Wakarimasu. Hai wakarimasu. Okey, kalau tak faham, no. Ie wakarimasen. Wakarimasen. Iye wakarimasen. Okey, wakarimasu ka? Okey desu ka? Hai wakarimasu. Hai wakarimasu. Okey, next, Chua Sang. Kau bang, nombor 5. Tolong baca. Mo ichi ya. Mo ichi do. Mo ichi do. Mo ichi do. Okey. Yang ada u kan tak perlu sebut. Kita cuma panjang saja. Mo ichi do. Mo ichi do. Tak boleh sebut mo u Mo ichi do Apa maksud perkataan mo ichi do? Tahu tak? Chua Sang. Mo ichi do.
Ichido tu sekali lagi lah. Mo ichido. Ulang sekali lagi. Oh, Please, ulang repeat. sekali. Ulang sekali lagi. Mo ichido. Okay. Okay, number 6. Rokubang. Number 6. Mo, Shika and Shi- Shiyu. Shiken. 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 Shiken ni and exam Shiyu. lah. Shiken ni adalah satu perkataan exam, peperiksaan. Shiken. Okay, yang number 2 ni. Nombor 2. Kutahi. Shukudai. Shi dengan U kecil. Shu. Oh, Shukudai. Shukudai. Okay, what is shukudai? Shukudai is homework assignment. Oh, Assignment. Shukudai. Boleh? okay. Okay, last one, number 7. Nanabang. Ada 3 perkataan. Yang pertama apa? Shishumoena. Shitsumon. Shishumon. Shitsumon. Okay, shitsumon adalah soalan. Ada soalan tak? Any question? Shitsumon. Okay, nombor 2 ni. Sebelah dia. Kotae. Kotae is answer lah, jawapan. Kotae. Answer. Okay, yang terakhir. Wai. Ray. Ray dengan E. Ray. Ray. Ray adalah example, contoh. Sambal. Okay, example contoh. Boleh sebut kembali. Nombor 5, 6, 7. Sekali lagi. Moichido. Fuasa. Moichido. Okay, Moichido. Nombor 6. Shiken. Sebelah dia. Shiken Shiyu. Shukudai. Shukudai. Okay, nombor 7. Shishumon. Shitsumon. Shishumon. Okay, Shishumon. Okay, next. Kotae. Last one. Ray. 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 Contoh. Okay. Hai, okay dah Kak? Yang lain boleh Kita tadi tanya Syahrin Sang dengan Chua Sang. Yang lain boleh tak? Cuba kita minta seorang baca. Kita minta seorang baca. Nur Syazwani Sang. Ada Syazwani Sang? Ada Syazwani Sang? Tak ada. Tanya mestilah Wan Nur Syahira Sang. Ada? Wan Nur Syahira Sang. Ada Wan Nur Syahira? Ada? Syahira Sang? Tak ada juga. Okey, kalau tak ada kita minta seorang lah. Delwisha. Macam mana nak sebut ni? Delwisha. Ada? Bibi Musa. Macam mana nak sebut nama ni? Delwisha. Imas kak? Delwisha. Ada? Delwisha. Okey, Fernando Delwista cakap line dia tak kuat. Oh, line tak kuat. Okey. Alright. Okey, Fernando boleh baca tak Fernando? Boleh bacakan ni semua? Okey, saya try. Cuba. Yang pertama. Hajime mashite. Hajime masho. Mungkin lain tak kuat juga kot. Kat mana ni Fernando dengan Delwisha? Dekat asrama ke? Okey, kalau tak kuat lain. Okey, sensei bacakan. Tolong ikut. Hajime masho.
Owarimashou. Yasumimashou. Wakarimasu ka? Hai, wakarimasu. Iie, wakarimasen. Mou ichido. Shiken. Shukurai. Shitsumon. Kotae. Rei. Okey desu ka? Hai, okay. Okey desu ne. Okey. Okey, hari ni pun Sensei ada buat record. Ada 2 pelajar kita tak dapat hadiah lah. Yang tak dapat hadiah tu Sensei ada buat recording lah. Nanti Sensei akan share balik dalam group. Recording untuk hari ini. Okey. Ada soalan tak, Shitsumon? Hai. Apa maksud Ray ya? Ray is Ray. example, Ray. contoh. Ray, contoh example. Kotai. Kotai is answer. Oh, okay. Jawapan. わかります。Kotai is answer. Right. Hoka? Shiken, doktor. Shiken is exam, peperiksaan. Shiken. Mo Ishido, doktor? Mo Ichido, ulang sekali lagi. Repeat. Ulang sekali lagi. Mo Ichido. Lain soalan? Shitsumon? Tak ada Okay, kalau tak ada, isi attendance awak petang ni. Macam biasalah dalam Google Form ni. Sementara kita buat online class, dalam chat box, isikan attendance. Okay, kalau tak ada soalan, okay, next week